Adik. Adik. 3 perkataan Mama sentiasa tanya kami. Nak makan apa? Abang, nak makan apa? Nak yang banyak protein, Mama. Adik nak makan apa? Ayam goreng. Kakak nak makan apa? Apa-apa je lah. Nampak ni, setiap hari Mama mesti surprise kami dengan makanan yang best-best. Yang gempaknya, macam-macam makanan Mama boleh masak. Sedangkan kami cuma jawab, apa-apa je lah. Tapi, cerita pasal makan ni kan dah lapar. Jap ya, nak ambil snack jap. Oh, ini rupanya bukan magic. Kesian Mama penat fikir menu apa. Lepas tu, kena masak pula untuk kami. Apa yang adik boleh buat untuk tolong Mama? Asyik Mama je kena tanya kami nak makan apa. Mama pula apa agaknya yang dia suka nak makan. Aha! Salam guys, kesian tau. Mama sampai tertidur nak cari resepi. Jom kita ajak Mama keluar besok. Ada cadangan tak? Adik tak tidur lagi. Masakan tak berminyak. Jaga badan lah. Sudahlah bang, tak ada konon. Bagus idea adik. Akak nak something nampak cantik entah je akak. Followers? 30 orang je pun nak kecoh. Abah, jom. On, tapi kena cepat. Papa nak tengok bola kat TV pukul 10. Aha, adik tahu tempat paling best. Ons. Akak setuju. Pergi tidur adik. Adik nak makan apa? Kemarin tak masak pun. You ke? Mama kena pakai ini. Apa ni?